Dalam satu hadis riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim daripada Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya anak Adam mempunyai dua lembah harta. Okey. Hadis ini terkenal ni, hal ini masyhur. Seandainya anak Adam mempunyai dua lembah harta, maknanya satu lembah ni besarlah, banyaklah. Dan andai kata anak Adam ni ada dua lembah, lembah tu adalah lembah harta tu, tentu dia masih menginginkan yang ketiga. Ni Nabi bagi tahu sendiri tau. Padahal yang memenuhi perut anak Adam hanyalah tanah-tanah kuburnya, dan Allah tetap menerima taubat orang yang ingin bertaubat. Ini adalah bukti ataupun dalil tentang manusia ni yang tak pernah cukup dalam kehidupan dia, lagi-lagi kalau dia ni orang yang menjadikan diri ni hamba kepada dunia. Memang takkan pernah cukup lah, manusia ni memang begitulah kan, dia punya sifatnya. Jadi Nabi ingatkan supaya kita ni tak jadi orang yang tamak, orang yang tidak bersyukur. Dan juga yang best part adalah hujung hadis ni lah. Hujung hadis ni tentang Allah tetap menerima taubat orang yang ingin bertaubat. There's nothing to do with the term kau ni dah banyak dosa, Tuhan dah tak ampun dah.